Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita di channel Bloxboy. Hari ni kita nak main game seram. Bukan. Hari ni yelah kita nak main game seram yang di mana kita kena larikan diri daripada Mr. Wiggles. Mr. Wiggles ni lah. Escape Mr. Wiggles bla 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 lah kan. Sebab apa? Sebab dia saya tak pastilah, tapi kita tengoklah macam mana kan. Kita pilih apa? Easy ke hard? Sebab saya rasa nak main santai-santai, so saya pilih easy lah. Tengok ni. Ini kita tahu tengah kat dalam tadika. Waktu ni bawa tadika kan. Okay. Mr. Wiggles ni pun. Okay. Dah loceng. Cepat balik. Basuh. Wih, dah lah. Lagi satu Boboiboy nak larikan diri sebab dia ni. Ganti cikgu Boboiboy guys. Bukan cikgu Papau, cikgu lain. Sebab ini tadika kan. Waktu Boboiboy tadika. Tak guna betul. Jom kita larikan diri. Manalah cikgu Boboiboy ni. Yang tadika ni. Okay, Boboiboy pilih easy lah. Boboiboy tak nak main stress-stress hari ni. Okay, jom. Ni apa? Skip level. Oh, sini bukan. Oh, naik atas. Sorry lah, saya tak tahu. Allah, terjatuh pula. Makan masa betul. Okey, terbaik. Tak gunalah. Mana cikgu Boboiboy ni guys? Okey, dah checkpoint, mari. Nampaknya Mr. Wiggles tu tak nak kejar kita. Alhamdulillah. Ya, terbaik. Lepas pun ni apa? Be careful, Mr. Wiggles is very smart. What do you mean Mr. Wiggles is very smart? Okey, alamak. Okey, bukan ke situ agak ni. Kita kena hadapi rintangan yang ni. Okey. Wih, siapa? Kenapa muka dia sama? Ini Mr. Wiggles ke? Saya pun tak pasti. Tak apalah, jom kita jalan je. Jom. Korang jangan lupa subscribe channel Bloxboy guys. Terima kasih guys kepada video. Astaghfirullah, jatuh pula. Terima kasih lah guys sebab korang support Bloxboy apa semua. Terima kasih sangat-sangat So, jom kita lompat di sini. Okay. Ingat ke jatuh. Ni apa? Wih. Alamak. No. Apa maksud dia? Lah, itu je. Ingatkan kena lawan dengan dia. Okay. Seram Boboiboy tadi. Seram mat. Tak sangka betul lah. Dah, jom kita teruskan lagi lah. Ke mana ni? Atas ke? Macam tak. Macam ke bawah macam ni. Yap, kita berjaya. Alhamdulillah. Okay, jom. Lompat. Lompat. Okay, kita berjaya ke sini lah. Ini Boboiboy kat mana ni? Alamak. Okay, tepat. Astaghfirullah. Mana Boboiboy tak sedar hati. Hypercats Hall. Okay, saya tak pasti. Wow. Ni tangan Mr. Wiggles tu ke? Panjang sangat tangan dia. Tinggal lagi satu. Okay, berjaya. Alhamdulillah kita berjaya. Kita baru sampai sini. Nampaknya jauh lagi perjalanan kita. No.
Okey, ni rintangan biasa je. Rintangan biasa. Jom. Mana ni? Ke sini kot. Ke sini, ke depan kot. Pening lah. Masuk? Oh, masuk sini. Lah sama je. Square lepas tu. What the? Okay. Oh, rasa mesti ada misteri kat sini, guys. Hui. Pening ni dia punya ni kan. Ni tangan ni. Astagfirullah, bawa jatuh. Oh, kena naik balik. Tak guna. Okay, tak apa. Oh, tu ke? Astagfirullah. Kita kena lompat ke sini. Okay, ada pelbagai tangan rupanya. Okay, square. Kita jumpa square. Jom kita cari lagi mantau ada kat dalam rumah ni kan. Tak ada dah. Okay, kita carilah. Yang ni stage ni boleh tahan lama juga. Kita boleh cari kat sini. Astaghfirullah. Kena start balik. Sini ke tolong kata ada. Okay, Alhamdulillah ada. Okay, Boboiboy nak cari. Okay, ni triangle. Boboiboy nak cari yang bentuk bulat pula. Okay, mana bentuk bulat ni? Kat sana ke? Janganlah. Macam tak ada kat sana tau. Okay. Tak Boboiboy pusing dulu. Boboiboy pusing dulu. Hop. Mantau kat dalam rumah ni. Tak ada Tak ada kat rumah tu. Alah, dia takkan suruh di tempat easy lah. Boboiboy rasa benda tu ada kat atas. Jom, kita naik. Oh. Okay, Boboiboy dah jumpa triangle. Okay. Okay. No. So. Okay. Ingatkan. Okay. Okay, nasib baiklah tak laser ke apa kan. Tu dia bentuk yang terakhir. Jom kita turun. So, kita akan letak lah. Dah jumpa dah kesemuanya dan buka lah sebuah pintu. Okay, terbaik. Hop. Alamak, adakah kita perlu lawan dia? Okay. 4, 5, 6, 7. Okay, Boboiboy pandai. Belajar matematik pula ni. 2. Okay. Where do kids go to learn? School lah kan? School. Okay, what place human life on? Boboiboy tak nampak ni. Kat atas ni apa? Sun? Alamak. Betul betul lah kan? Adult. Dia grow up waktu dah macam congratulations you have apa semua dah lah, tak apa. Jom, saya tak nak dah jumpa kamu. Okay. Kita masuk ke mana lagi ni? Okay. Oh, astagfirullah. Sabar. Tak guna. Sabar. Tunggu saya. Okay. Okay. Ya. Okay. Astagfirullah, boy, jatuh mati pula. Astagfirullah. Weh, jangan tolak weh, tak ramah weh. Okay. Rintangan dia pelbagai rintangan dia. Mana? Oh, sini. Wih.
Okey, sudah dan kita kena hadapi lagi rintangan tangan Mr. Wiggles apa semua ni lah kan. Okey. Oh. Oh. Wow. Oh, macam tak sedap hati lah yang tu. Tak apa. Jom. Tangan dia ni dia muncul serentak tangan. Astagfirullah, tolonglah. Janganlah mati. Oh, okey. Ui, yang ni lagi susah mat dia punya cabaran. Okey, ni tangan yang terakhir rasanya. Oh, bukan Ho. Astagfirullah patutnya. Susah ni lah. Malasnya lah. Macam mana lah kalau had tu agaknya laju ke tambah bom. Oh. Okay. Oh. Mana okey. Nasib baiklah benda ni lambat sikit tau jalan. Oh. Okay. Jangan kau bergapah. Okay. Bobo boy, you can do it, Bobo boy. Okay, cepat. Oh, yeah. Apa ni? Wow. Kita dah masuk ke sarang Mr. Wiggles. Oh, apa dah jadi ni? Oh, macam ada. Apa dah jadi macam tu kan? Alamak. Kita lawan akhirnya dengan apa hal tangan dia macam kerakan. Sudah. Tembak sampai mati. Tembak. Oi, buka dia. Rasakan. Astagfirullah, sakitnya. Oh. Oi, jangan. Apa dia? Woi. No, Bobo boy pergi masuk tempat lain, weh. Dia tak boleh main. Sekejap, Bobo cuba No, segala usaha apa semua untuk nak larikan diri daripada Mr. Wiggles dia tak berjaya. Apa hal lah Bobo pergi tekan apa entah tadi. Bobo punya tembak punyalah semangat nak kalahkan Mr. Wiggles ni tapi tak berjaya, guys. So guys, korang jangan lupa subscribe lah guys untuk berikan semangat untuk saya berjaya. So kita akan jumpa datang. Jangan lupa subscribe channel Blogsboy. Assalamualaikum. Bye bye.